Okey tuan-tuan, kita nak belah durian motong buah kecil saya panggil. Motong buah kecil ni dia tak lakoh ataupun tak melebihi dalam 4 kilo. Biasa buah dalam 2 kilo, 3 kilo. Berbeza dengan motong biasa lah. Motong biasa dia buah besar lah. 4-5 kilo tu biasa. Lepas tu trik mak motong ni tuan-tuan. Ni. Ni saya belajar daripada tuan kebun lah. Dekat sini dia ada butuk. Keluar macam ni. Okey. Walau macam mana pun dia akan ada butuk motong beza kat situ. Ni buah gugur. Dia gugur dalam lebih kurang petai semalam lah. Cuma yang membezakan motong ni dengan motong biasa, warna isi dia lah agak lebih kekuningan. Lebih kuning. Kita cuba belah lah. Okey tuan-tuan, ni isi kita berjaya belah lah. Tengok. Berbanding motor biasa dia agak kuning sikit. Kuning sikit, tak ketara lah, tak macam ceni ataupun durian Malaysia lah, baju kuning apa. Agak kuning Lepas tu standard biasa lah isi motor ni. Isi agak tebal. Isi tebal. Lepas tu buah ni sebab dah satu malam, jadi isi dia lebih kepada dah nak macam lembut lagi lah. Jadi kita cuba makan tuan-tuan. Kita cuba makan. Kita cuba makan. Okey, kita cuba makan. Kita ambil isi yang ni lah. Ni isi dia tuan-tuan. Isi dia. Motor ni nantilah saya tunjuk isi dalam. Ni yang lebih motong. Batang emas. Dia punya isi ni tuan-tuan. Isi tebal. Bismillah. Isi macam motong biasa lah, lemuk manis. Cuma abang cakap kat saya, dia lebih kering lah berbanding dengan motong biasa ni. Pokok ni. Saya yang pokok ni tinggal sepokok dah bakar ni. Bakar ni daripada Betong Thailand . Hampir 40 tahun lepas lah. Lalak pun. Ni isi tu tu motong. Nak panggil motong go pun tak boleh. Ni lah motong trademark dia. Satu malam dah ada warna hitam. Okey. Satu ulah ni tu kalau perut kenyang tak boleh makan. Memang mengenyangkan. Isi lah. Okey, kita cuba makan ulas yang kedua lah. Ini kerah macam ni, kita ambil yang lembek lah kat sini. Memang tak habis ni. Ni. Isi dia tu Dia ni dah ada rasa pahit. Saya bosel kat lalak ni. Saya nak habiskan yang ni. Ni isi lah. Lalak memang banyak lah sebab saya perisi durian tadi untuk buat lepuk. Manis, lemak. Ada sikit pahit.
Motong ni kalau orang boleh habis satu biji ni tu kira dia tahap ni dah lah. Tahap dewa. Okey lah, setakat tu. Ni biji. Biji agak besar ni yang ni. Saya tak jumpa lagi biji kecil. Motong kuning, motong buah kecil. Nak telir motong go pun saya rasa ada dah orang yang bagi nama. Okey, alright. Okey, buah kita boleh dalam banyak ulah kot ni, walaupun kecil. Saya tak ingat nak timbang tadi. Okey lah, yang mana biasa makan motong mungkin boleh tengok lah sikit perbezaan ya, dari segi warna ni. Kalau motong ni dia lebih kuning cair lagi lah. Jadi bakar-bakar macam ni kita ambil. Kita cuba biarkan. Sebab dia punya pokok induk ni, tuan kebun abang cakap kat saya, atas bukit ya sekalian ni ada 4 pokok, tinggal 1 pokok je. Kira pokok tunggal lah. Lepas tu ya balik. Ya lain dah mati. Ada dalam 6 pokok rasa. 4 pokok atas bukit, lepas tu 2 pokok kat bawah. 6, 7, 8 pokok lah macam tu. Okey. Tu boleh tengok lah. Kamera ni pun asyik nak. Ni. Motong buah kecil. Okey lah, kita buat benih. Mana-mana yang berminat tanam motong untuk koleksi, mungkin boleh ambil lah benih ni. Kita meraihkan perbezaan. Kita bukan cari perbalahan. Okey. Ni kalau buah potong, setengah orang suka buah potong. Ni. Buah yang kecil besar-besar ni, paling besar saya tengok. Rasa 4 kilo ada ya tu, ya gugur tu. Kita terlepas sebab masuk dalam semut ya. Dah buruk lah. Itu pun ada dimakan oleh tupai. Okey. Ni saya simpan lah untuk adik-adik mak ayah makan sikit. Motong buah kecil.